Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, dalam video ni saya nak tunjuk korang macam mana saya boleh dapat sell macam ni. Okay, walaupun dah terlepas, walaupun saya dah entry dekat atas ni kan. So, apa reason dia saya sell, macam mana saya boleh tahu arah dia boleh jadi sell. Okay, benda-benda tu saya akan explain lah. So, sebelum kita start tu, macam biasalah, jangan lupa subscribe, tekan bell notification tu kalau korang tak nak terlepas video baru daripada saya. Dan jangan lupa tekan like. Okay, sebelum saya start tu, saya nak bagi tahu satu benda lah. Jangan ada yang komen macam mana tahu movement ni, macam mana tahu movement ni, macam mana boleh tahu movement ni akan terjadi. Movement ni saya tak expect sebab saya trade ni hari Ahad. Movement ni yang saya tak expect lah. Saya expect mungkin saya entry tu kat sini kan, mungkin perjalanan dia turun ke bawah sampai ke sini tu boleh jadi hari Rabu, hari Selasa. Okey, saya expect macam tu lah. Dan benda ni di luar jangkauan saya. Dia lebih daripada apa yang kita expect lah kan. Saya expect mungkin Selasa, Rabu sampai situ kan, tapi dia jadi dalam satu hari, satu malam. Okey, so jangan ada yang macam mana boleh tahu ni. Saya tak tahu dia akan jadi ni. Saya tak boleh tahu. Saya tahu dia akan menghala ke bawah saja. Itu saya tahu. Alright, so harap jelas benda tu lah. Janganlah ada yang komen pelik macam mana boleh tahu ni, macam macam mana boleh agak boleh drop banyak tu kan dalam masa satu malam. Dalam masa satu malam saya tak boleh agak, tapi movement dia tu saya boleh agak lah. Alright, so account ni sebenarnya saya depo 50, tapi saya tunjuk kat korang dah besar sikit lah. Okay, ni dah 59 dah, 5,900. Saya depo 50 USD. Nampak korang boleh tengok kredit. Nampak kredit situ. Kredit ni 25 USD kan. Sebab dekat Just Market depo dapat 50% bonus kan. Saya trade kat account Just Market. So ni dah saya trade sikit-sikit hari Ahad tu dapat 250. Lepas tu saya terus tekan besar sikit. Okay, ni dia. Korang tengok. Alright, so apa reason dia saya sell dekat Bitcoin. Okay, jom kita tengok. Jom kita start. Kita pergi start dekat higher time frame. Kita buang dulu semua conteng-conteng. Alright, so kita start dengan higher time frame daily. So dekat daily kalau korang tengok, kita ada basic, simple, impulsive dan corrective structure. Impulsive dan corrective ni banyak ada saya ajar. Korang boleh tengok contoh-contoh lain dekat lower time frame, dekat higher time frame, dekat time frame H4, ada banyak. Okay, korang boleh tengok video-video saya sebelum ni, ada banyak contoh impulsif dan korektif. Ada yang saya ajar pun tak silap saya lah. Korang boleh tengok boleh lah. Alright, so impulsif dan korektif ni basically simple je. Kita ada impulsif, kita ada momentum, ataupun korang panggil pull, ataupun korang panggil apa benda tah selain daripada tu kan. Pull, momentum, impulsif, benda tu lah. Okay, dia gerak dia sharp. Contohnya macam ni lah. And then kita ada korektif. Okay, kalau dia nak sambung ke bawah lagi, dia akan membuat fasa korektif ataupun korektif structure. Korektif structure ni dia adalah continuation pattern atau the fasa continuation. Ada fasa continuation. Fasa continuation ni kalau price nak sambung ke bawah lagi, dia takkan tiba-tiba tu terus sambung sell macam tu je sampai mampus. Tak ada. Dia mesti ada fasa korektif. Contohnya macam ni lah, fasa korektif. Lepas dah siap fasa korektif, baru dia akan sambung sell. Ni benda ni saya explain lagi dalam video ni. Alright, so bila saya nampak macam ni, kita boleh tahulah. Kita dah nampak dia buat fasa korektif sini. So benda dah jadi senang. Kita nampak dia dia dah jadi senang lah. So tak perlu kita nak tengok arah sell. Bila nampak macam ni, arah sell lebih dominan daripada arah buy, kecuali dia menjadi sebaliknya lah. So saya tak nak cerita yang sebaliknya tu. Saya cerita yang pasal yang sekarang ni, arah sell tu. Alright, so kita tengok kat sini, arah sell kita dah tahu. So kita buka dekat lower time frame lagi. Dekat lower time frame. So lower time frame dekat sini, apa yang meyakinkan lagi untuk saya sell kat sini, adalah ramai yang mungkin akan keliru sini sebab dia nampak sini dia buat QM kan. Kat sini kita ada QM. So QM dia punya syarat dia, contoh kita ada QM buy, dia punya syarat dia ni adalah zone entry kan. Kalau dia sampai ke zone sini, TP wajib adalah kat atas ni je, dekat high. Kalau sell dekat low lah. Okay, kita ada high,
kita ada high, low, high, low, low kan. So bila naik balik masuk dalam zone, kita punya TP wajib adalah dekat low, low. Tu TP wajib dia. Kalau macam ni nampak ni, korang tengok kat sini kita ada QM, price naik ke atas, nampak candlestick bearish ni muncul kan. Dia turun ke bawah, ambil order buy, dia naik ke atas, dia pergi ke TP wajib, lepas tu dia start drop ke bawah. So QM ni dah habis, QM buy tu dah habis, dia tak mampu untuk melonjakkan diri dia ke atas lagi, kemudian turun bawah. So bila saya nampak macam tu, maknanya sell tu lebih dominan. Okay, sell tu lebih dominan. Alright, so apa yang jadi sini, bila saya tengok dekat H4, sebabkan ni kan laju kan Bitcoin kan. So bila saya tengok dekat H4 pun masih lagi nampak macam sell, lagi strong. So apa yang saya buat, saya pergi dekat M15. Okay, pergi dekat M15, tengok dekat M15 kat sini. Pergi dekat H1, sorry dekat H1. Saya cerita balik lah macam mana boleh jadi 290 ni kan. So 290 ni, saya tengok kat sini, korang tengok sini. Kat sini kita ada double top kan, dia dah start buat reversal sell, dia drop ke bawah, dia retrace, kita sell, dia drop lagi, saya pun close. And then dia naik lagi, nampak dia naik sikit lagi ni, dia drop sekali lagi sini, saya close lagi, dah jadi 250. Saya entry sikit lah. Okay, and then naik ke atas sekali lagi, dia buat pullback ni, pullback, dia buat pullback sekali lagi, saya pun sell sekali lagi. So saya tak nak explain secara detail yang macam mana account tu saya boleh grow 250. Saya nak explain entry yang ni. So nanti korang nampak lah kenapa saya berani, yang entry yang bawah ni saya berani masuk lot size besar. Yang atas ni semua 001, tiba-tiba ke sini 0.10. Okay, so bila apa reason saya jadi berani entry sikit kat sini. So bila saya dah dapat tahu kat sini kita ada reversal. Ingat arah yang kita study tadi dekat daily dan H4, dominant sell lebih dominan daripada buy. So bila dah ada benda yang confirmkan lagi yang dia jadi sell, kita ada reversal, kita ada pullback, kita ada drop, kita ada pullback, kita ada drop lagi, kita ada pullback, baru saya buka dekat time frame 15. Cumanya kekurangan dia, saya entry lambat sikit lah. Kita buka dekat time frame 15. Kat sini kita ada drop, base, drop, kita ada drop, kita ada base, kita ada drop kan. So apa yang jadi sini, kita pun tinggal marking saja. Tinggal marking saja. Alright, kita marking saja. So sepatutnya saya entry kat sini lah. Dia dah turun kan. Lepas tu tapi lambat sikit, sebab tu dapat entry atas lagi. Saya entry, dia turun ke bawah, dia naik ke atas, saya tengok alamak dah terlepas sini lah. Tapi tak apalah, dia turun bawah sekali lagi sikit, saya entry sell. Okay, and then tu je lah. Lepas tu saya ride the wave saja. Ingat, benda ni saya tak expect dia akan drop sebatang macam tu kan. Tadi dah 6,400 lah. Saya tak expect dia akan drop sebatang macam tu. Saya expect dia boleh saya expectkan dalam, mana tahu, saya entry Ahad, mungkin Selasa atau Rabu baru saya target saya akan close. Saya tak expect ada terus batang panjang setelah masa sampai pagi Ahad saja. Tu benda tu di luar expectation. Alright, so itu je lah reason dia saya sell. And then sekarang ni dia dah drop lebih kurang dalam berapa pip ya? Lebih kurang dalam 450 pip. Alright, itu saja reason saya entry. Kita kena pasti arah, kita kena pasti zone dekat lower time frame. Selepas kena pasti arah korang kena tahu untuk trade yang jangka masa panjang lah, untuk jangka masa lama ni korang kena pasti arah. Alright, itu saja untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. So jangan lupa subscribe, tekan bell notification tu kalau korang tak nak terlepas video baru daripada saya, dan jangan lupa tekan like. So kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan ciao.